sesuatu supaya perkara ini tidak melarat. Betul, makin teruk kalau kita biarkan perkara ni. Kita kena bersatu dan cari solusinya. Kau bukan? Tak kenal aku kan? Cepat nanti cikgu nampak. Jap, sabarlah. Okey dah. Jom. Aduh, mesti cikgu tu terkejut tengok Tayap dia pancit. Baru pandai muka dia. Berani cik pasal dengan aku. Dah marah aku dalam kelas. Malukan aku dalam kelas pula tu. Padahal kerja sekolah dah siap. Itulah kau. Kau suruh orang lain yang buat. Tulisan lain. Macam mana tak gantoi? Asalkan siap. Tak siap kena marah. Dah siap pun kena marah. Jom. Weh, cikgu dah cakap arah kita dah. Kita dah kantoi ke? Alamak. Bil. Awak berdua sini. Awak ingat ustaz tak tahu apa yang awak buat kat motor ustaz? Aduh, habis aku balik ni. Guru disiplin kata dia nak lapor pada bapak aku. Engkau je. Aku sama. Tak guna betul lah. Macam mana kita boleh kantoi Jom. Aku tahu siapa yang akan kantoikan. Sebab... Kau fikir tak apa yang aku fikir? Masa untuk balas dendam. Aduh. Ya. Kau siapa? Kamu semua patut dihukum. Apa ni? Ini namanya ubat julap. Tuang semua ke? Tuang je. Tak pasal-pasal dia kena marah dengan cikgu disiplin. Disiplin pula percaya dia yang buat. Padan muka dia. Siapa suruh bagi tahu kat cikgu kan? Baguslah kau ni. Sakit lah weh, tangan aku ni tak baik lagi tau. Kau tahu tak? Bapak kau belasah kau lagi kan? Santai lah geng. Kita kan hari game belasah. Aduh, dia ni lagi. Cabut! Kau ketua pengawas? Tapi kenapa? Kita orang tak kacau kau pun. Kau memang tak kacau aku. Tapi kau kacau kat amalan sekolah ni.
Sekolah sepatutnya sampai selamat. Kau ingat kita orang takut dengan kau? Hari ni aku dah ubah strategi. Nampak air dalam cawan tu. Dalam beberapa minit lagi perut korang semua akan mengulas. Hentikan! Ini bukan cara yang betul. Kalau cikgu tak boleh bawa mereka, aku disiplinkan mereka dengan cara aku sendiri. Betul. Kita tidak patut berdiam diri apabila melihat ketidakadilan. Kemanusiaan mengajar kita untuk melindungi dan bukan menyakiti. Islam mengajar kita untuk tidak melakukan kejahatan dengan kejahatan. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh kita berikan mudarat kepada diri sendiri ataupun orang lain.